Saya baru je buat posting silap besar kalau bandingkan Public Gold dengan syarikat lain. Public Gold bukan sekadar syarikat jual emas. Dalam posting ni saya bagi tahu Public Gold dia bukan je jual emas. Siapa yang daftar yang menjadi pelanggan Public Gold akan dilayan seumur hidup. Public Gold dia membina satu ekosistem yang lengkap daripada simpanan, pembelian, keselamatan, pendidikan sehinggalah jual semula emas. Kalau siapa-siapa yang jadi pelanggan Public Gold, anda akan dapat satu aplikasi Public Gold yang percuma, tak payah bayar apa-apa dan mesra pelanggan. Yang kedua, boleh semak harga beli, harga jual emas 24 jam secara online. Yang ketiga, peluang menabung emas serendah RM100. 4. Boleh bayar gunakan FPX online banking yang cepat dan mudah. Yang kelima, pelbagai cara nak dapatkan emas fizikal. Boleh withdraw account gap, boleh beli outright purchase, full payment ataupun EPP 10 bulan. Yang keenam, Public Gold bagi jaminan keselamatan maksimum atas simpanan emas kita. Yang ketujuh, Public Gold dia disediakan 18 cawangan seluruh Malaysia dan 7 cawangan di Indonesia untuk kita nak jual emas. So tak payah pening kalau beli sekilo ke 500 gram ke, tak payah pening nak jual dengan siapa. Public Gold jamin beli semula emas tersebut. Kalau rosak ke, patah ke, Public Gold beli balik. Yang ke-9, boleh jual semula emas dalam jumlah yang besar. Yang tadi yang saya bagi tahu tadi, nak jual sekilo ke, jual RM100,000 ke, Public Gold mampu nak beli balik. Tak payah pening kepala nak cari ejen, nak jual pada siapa. Jadi sebab itulah Public Gold, okey tuan-tuan puan, tak boleh nak samakan dengan syarikat lain. Public Gold punya servis ni daripada A sampai Z dia sediakan untuk kita. Daripada beli, daripada jual, daripada nak dapatkan ilmu. So itulah perbezaan Public Gold dengan syarikat emas lain.